Hai, untuk video kali ni kami nak tunjuk abang untuk produk terbaru iaitu kita punya fishing boat 32 liter. Ia diletakkan sekali dengan roda tau. Untuk fishing boat ni akak abang akan dapat sekali dengan dia punya box tray dan akak abang akan dapat juga untuk bait tray untuk bahagian luar, extra handle dan dapat sekali untuk kita punya box strap. Ini antara aksesori bracket yang akak abang akan dapat untuk kita punya fishing boat ni. Jom kita pergi pada cara pemasangan. Buka saja skru dan pasang semula pada bahagian handle box. Kemudian akak abang boleh pasang kita punya strap pada bahagian kiri dan juga kanan box. Boleh ikut macam video ni je. Untuk dua bracket ni adalah untuk pasang pada bahagian kiri dan juga kanan box, tapi make sure untuk bracket ni tidaklah dipasang sama arah dengan tayar. Untuk bracket ni tidaklah terlalu rendah ataupun tidaklah terlalu tinggi untuk kita nak pasang bracket pada bahagian kiri dan juga kanan. Ini adalah keadaan apabila kita dah pasang untuk bahagian kiri dan juga kanan. Kak boleh masukkan saja kita punya rod bracket dan juga rod netting punya bracket. Dan untuk rod breaker ni kedua-duanya mempunyai adjustable buckle. Untuk pemasangan yang kedua pula, ini adalah untuk set kita punya bait tray. Untuk bracket bait tray ni Kak Abang mesti pastikan bahagian stopper hendaklah duduk pada bahagian hujung penjuru supaya stopper tidak menghalang kita masukkan bracket pada bahagian laluan dia. Kak Abang akan dapat sekali dengan umbrella punya bracket tau. Untuk umbrella bracket ni Kak Abang boleh pasang pada bahagian belakang board yang selari dengan bahagian tayar.